Dan saya Uzair Aiman bin Muhammad Azli dari kelas pendidikan khas. Jadi bagi penyediaan peralatan kita ada tali, tongkat besi kecil, pita pengukur dan tepung yang diisi di dalam botol air mineral. Pada awal ini, kita akan mengukur satu garisan menegak iaitu panjang sepanjang 40 meter di atas permukaan tapak. Kemudian kita akan mengukur pula satu garisan melintang iaitu lebar sepanjang 37.86 pada tapak tersebut. Kemudian kita akan ukur dari hujung garisan panjang ke hujung bertentangan garisan lebar untuk membentuk garisan menyerong menggunakan teorem Pythagoras yang berukuran 55 meter. Selepas itu, kita akan mencari titik tengah di bahagian lebar kotak asas iaitu pada jarak 18.79 meter dari mana-mana tepi. Kita akan tandakannya dengan menggunakan tongkat besi kecil bagi menandakan ianya adalah titik tengah. Lepas itu kita akan ikat tali sepanjang jejari tersebut dari titik tengah tersebut dan gunakan tali itu untuk melukis satu lengkung yang sekata dengan menggunakan tepung. Untuk bahagian hujung panjang bagi kotak ini, tandakan setiap lorong dengan ukuran lebar 1.22 meter. Jadinya jarak bagi setiap lorong adalah 1.2 meter dan ianya adalah seragam. Dan seperti biasa, kita akan meletakkan tepung pada garisan tengah tersebut bagi menandakan ianya adalah lorong bagi larian 200 meter. Bagi kemasan, kita akan melengkapkan bahagian melengkung pada kotak tersebut dengan menggunakan tepung yang ada. Dengan ini, maka lengkaplah
trek larian 200 meter dengan mengikut langkah-langkah tersebut. Jadi selamat menonton. Jadi bagi pembinaan sektor lontar peluru gula, kita akan mengukur satu garisan lurus sepanjang 8 meter sebagai asas sektor. Selepas itu, ukur garisan sepanjang 4 meter dan tandakan titik tengah pada garisan 8 meter tersebut dengan menggunakan tongkat besi kecil. Daripada titik itu, kita akan lukiskan satu jejari dengan panjang 1.067 meter dan kita akan buatkan ia satu bulatan dengan menggunakan tepung. Daripada titik tengah tersebut, kita akan bina satu garisan sepanjang 19.079. Dan akhir sekali kita akan tandakan ukuran 6 meter pada bahagian kiri dan bahagian kanan garisan untuk menentukan lebar sektor, dan kita akan tarik garisan tersebut dari titik tengah ke tempat yang telah ditanda pada kiri dan kanan sektor dengan menggunakan tepung. Dan dengan ini maka siaplah sektor lontar peluru pada hari ini. Selamat menonton.